Assalamualaikum, selamat pagi, selamat petang, selamat malam. So hari ni kita akan pergi ke Songkhla. Ada kerja sikit. Kerja apa tak tahu. Via Hatnya Airport. So sekarang ni aku kat Kelai 2. Check in barang sudah. Tunggu partner Azwan. Sekarang bulan puasa. Status sebagai musafir. Banyak kedai kosong, agak mencabar. So ni kat sini jom kita tengok satu-satu. Banyak kedai kosong. Ciban kosong, Paden kosong, Fuyo kosong, Nando kosong. Check in dah barang. So kita jalan-jalan kan. Tunggu partner Azwan. Ni rental kopi pun kosong. Nak ikut lah, ni kira kosong lah kan. Tak ada nak potong-potong apa ni. Ya kan, macam tak ada orang, macam tak ada. Quite lengang, to be honest. Kosong sikit. Ada orang tapi tak mood macam lupa gula. Tenang. Oh ada ni, potong sikit. Lama potong. Oh ni kopi. Lagi sakit kepala, tak minum. Beres. Nanti balik nanti singgah. Ada dua rental kopi. Kan dua atau tiga, banyak lah ni. Oh, tak tukar duit lagi. Ya. Let lu. So basically kerja nanti adalah buat bottle test. Cari demulsifier yang okey untuk platong. Tap platong, GTEP platong. Actually tak study lagi. Surprise me. Tapi basically I think it's also this just similar as macam mana? As from Malaysia and from Terengganu and Kelantan sama je ni. Finished product. So nanti kita macam mana kalau malah nak formulate baru, take time, take years, take everything, malah nak gaduh dengan semua orang. Kita akan cari finish product lah. Apa lagi? Sudah pukul 4. Kita turun masuk lah. Alah nak tunggu kat luar. Kali makan pun. Jalan-jalan pun buat penat tidur lebih baik. So ni Kelai itu lah. Ada di Din Tai Fung, Starbucks. Why Starbucks still has a lot of smell. Yang sedap punya pun. Security check-in. Pakai tu je untuk Malaysia. First time tak tahu. Ingat macam kat so itu macam boleh pakai yang tu. Boleh masuk itu. Dia suruh pakai itu untuk apps. Okey. Ni tak ni tak ni. Ini yang jenis tu. Ini tak pakai appnya tu. Lupa tadi. Ingat tak boleh tak lepas ni. Saya ada piti tak bayang. Tapi okey lah kan. Lepas okey lah. Alhamdulillah. Balik bayang. Hutang banyak. Kita ingat baik kita pergi cari wang lah. Tukar duit siap lah. Kita simpan duit kita kat Malaysia lah dulu. 15% off. Dah tukar duit. Kita round side sini dah ada Burger King, Pizza Hut, Taste of India, fresh something. So kita tenang basically berapa kali dah mai Kelai 2. Last kali on 23 kot, 23rd 23, 24 tak pergi mana. Duduk kat Malaysia je. Last pergi Pekanbaru. Untuk Vietnam pun itulah. Untuk yang ni Thailand, hopefully we gonna get the tender, contract and all that. Hopefully finger cross. Mayang. So dah sampai Q7. Tunggu nak check in, number flying, boarding and all that. Tu nombor 1 man. Paling depan. Otak lah. Naik flight pass. Sampai kapal terbang PAS. Airport Kuantan.
Kena pergi Bangkok. Kedai apa tu? International Arrival. Beli SIM card dulu. Beli SIM card. Tu cari makan dululah. MTN. Bau minyak gamat, minyak angin semua. Sendit bau lah. A few moments later. Tu ada satu. Kau tunjuk tu. Tunjuk dia, tanya dia kat mana? Takut. Later. Waduh, siap. Dah sampai dah ni. Pantai Samila. Jumpa 7E dekat belakang, kat depan hotel. Di bang 7E je lah. Tak sempat nak cari. Punya aku apa sebelah lah, aku 12 lah. So makan apa yang ada dulu. Burger, susu, telur, Maggi, ayam, pisang. Makanan ruci saja. Chevron. Kat sikit. Kat Samila lagi. Cari gergang. Satu. Thailand Tongka. Kedai tom yum yang dicari. Kita tengok kedai tom yum. Ada dah kedai tom yum dekat Songkla ni kan. Dia macam merias macam. Betul ayo. Bukan kedai tom yum. Kedai bukan tom yum. Tu bukan lagi tu. Bukan kedai tom yum ni. Ni tom yum babi punya, ada tom yum ni. Lotong. Apa punya terawih lah ni kan.สัญลักษณ์ที่มีก็พังมาเสื่อมสลายรถรักที่เคยหวานช้ำมากกลับกลายเปลี่ยนแปลงไงได้เหมือนคนไม่เคยรู้รักกันนะเพราะ
diri, kaki yang membawa diri. Entah ke mana. Esok tidur lah. Oh ni. So tadi ada pub. Tu ada kereta hias. Kereta hias. Aduh. Dibuka sound system. Nah. Besar alam. Seluar lautan. Amazing tu. Boleh pula relax kan. Tenang. Kita tak ada apa. Kita tak ada apa. Tapi itulah. Itu punya lah jatuh dah. Pecah. Kan? Mana? Pantai Samila, Songkla. Ada tempat duduk. Pantai, tempat duduk. Ada jual loceng. Tengok lihat industri loceng. Ambil dengar tazkirah mas daripada belakang ni. Kita percaya loceng lah. Jadi loceng tak tahu macam ayam gidik tapi okey lah. 484 berapa poin? 484. So poin 8 lah lebih kurang. Poin 8 tu dia bubur loceng. Tu dia bubur kopok-kopok besar. Ni loceng colek ni. Boleh lah. Wah, itu di scene. Okay. Wah. Makan colek ditemani lagu-lagu yang menyedihkan. Sedih mengenangkan nasib di perantauan. Apa punya nasib kita hari ni. Dia tengok berada tu. Jadi guna nak naik. Habis dia yang tambah. Pub yang kat belakang, kat depan tu. Samila. So on the way balik. This is 1.7 km from the hotel. Anjing pada. Aduh. Pulau Perdana. Ni ada lepak, relax. Jadi ni bar yang tenang macam macam tak kena. Satu yang serabut, satu tengah, satu serabut balik. Satu ujung tu dia buat apa? Tunjukkan kereta apa? Penunjukan kereta. Leo. Oh. So Ajat nak cari kedai tom yum tidak kena sampaian untuk sahur. Jumpa benda lain. So makan yang apa yang ada. Makan pisang ke,
Nasi putih, telur telur super masak lah esok. Okay.